Selain itu, kios digital turut disediakan bagi memudahkan urusan pembelian tiket dan penukaran boarding pass sekaligus mempercepatkan proses perjalanan penumpang. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata fasa kedua kini sedang giat dilaksanakan melibatkan naik taraf tandas perempuan, pembinaan bas lounge berhawa dingin serta menaik taraf Balai Berlepas Singapura dengan sistem paparan digital perjalanan bas. Inisiatif itu dijangka menjadikan kawasan Larkin bukan sekadar pusat transit tetapi juga tumpuan baru aktiviti ekonomi rakyat. Terminal bas Larkin memainkan peranan penting sebagai hub pengangkutan utama di Johor Bahru, menghubungkan perjalanan antara bandar, negeri dan antarabangsa. Lokasinya yang berdekatan dengan stesen KTM dan bakal dihubungkan dengan projek sistem transit rapid RTS Link ke Singapura menjadikan ia pusat pengangkutan bersepadu yang menyokong konsep bandar pintar.